Vlog kali ni aku nak bawa korang jalan-jalan dekat Kedah. Negeri yang penuh tempat cantik, tenang dan luas mata memandang. Selamat datang ke negeri Kedah. Dah kereta dekat X-Park. Lepas tu aku nak pergi makan dulu, solat dulu, and then kita nak gerak ke Kedah terus. Sebenarnya trip kali ni kita orang nak pergi event je. Tapi dah alang-alang jauh sampai ke Kedah, apa kata kita cari tempat-tempat yang best ada dekat Kedah. Sampai dah dekat Penang, kita charge dulu kereta kat Mall Penang. Kita nak cari baju untuk event esok. Sebab tak bawa apa-apa baju. Yang dia ni selai sepinggang. Selai sepinggang datang Kedah. So kita nak beli baju and then dah nak beli baju. Lebih banyak lah bukan yang order. Kami dah sampai dekat kafe Rumah Pak Lang. Nak masuk dekat sini memang dalam sikit. Kalau korang dengar dia macam bunyi cekrik-cekrik. Memang vibe kampung. Kita dapat vibe kampung. Selamat datang ke kafe Rumah Pak Lang. Dah selamat menjamu selera. Sebelum sampai ke hotel, kita orang singgah dulu dekat kafe Rumah Pak Lang ni. Tak sangka pula vibe dia memang betul-betul klasik. First time aku jumpa kafe yang betul-betul ada vibe kampung macam ni. Weh bunyi tak ada weh. Kita dah sampai, ini cawangan kedua Zaid. Oh, buat review. Review set. Overall makanan dekat sini semuanya best-best. Korang kena try. Anjay Pak Lang. Signature kopi Pak Lang. Ni kan memang sedap. Dia punya krim dia tuhu. Mantap. Oh, semua meja-meja dah tak ada dah. Kita orang lepak sampai dekat pukul 12 dah. Okay, sekarang dah pukul 1.30. Kami check in di hotel Royal Signature Hotel. Malam ni kita orang stay dekat hotel di Bandar Alor. Visit Kedah 2025. Badan pun dah penat dah ni. So kita sambung esok. Woi, tak murah juga ni. Pagi ni kita breakfast Pak Ali nasi dalca dulu sebelum pergi event. Jangan orang masuk kampung macam-macam masuk pun dapat. Kedai ni kita orang nampak kat tepi jalan time nak pergi event tadi. Tak sangka pula sedap weh. Man 1/10. Lah kena 9.9. 9.9 lah 1/10. 1 hingga 10 lah. 10/10. Sekarang kita orang on the way nak pergi event. Masa dekat event, aku tak sempat nak rekod sangat sebab masa pun agak pack juga. Lepas je habis event, kita orang singgah kedai kopi dulu. This is one of 500 degrees coffee house. PE memang macam tu Pergi barang kan. Pada dia tak minum pun kita dua yang minum. Saya pakai special bean Panama. Memang aku approve sebab aku selalu minum kopi. Sebab dia tak rasa kopi murah, faham tak? Umayeh. Jom kita teruskan perjalanan ke Kuala Ketil. Masa ni kawan-kawan aku nyanyi pakai megafon. Kalau korang nak tahu, features megafon dekat Tesla ni boleh dengar suara korang dekat luar. Langkawi ada pantai Cenang, bebas cukai, borong bawa pulang. Ewa. Sekarang kita singgah makan dekat Sungai Petani dulu. Kita dah habis makan dekat Pesto. Pandai Kuala Ketil nak buat aktiviti kampung, nak berkebun, cucuk tanam. Join lah. Makanan dekat sini Pesto okey. Finally sampai juga dekat kampung besar Kuala Ketil. Mau pergi mana? Buru. Sebenarnya kita orang nak pergi baling, tapi dah alang-alang lalu, kita orang pun singgah kampung kawan aku dekat Kuala Ketil ni. Jan. Betul-betul ular. Baru kena ular. Yang ni orang kampung dengan tali pinggang. Kita nak pergi ke kebun Cikgu Hilmi. Motor tu boleh naik. Dah lama tak masuk hutan macam ni. Best juga kan. Man, jatuh nanti man. Roboh nanti.
Kalau jatuh. Aku takut kan dia pukul aku je. Kut kan? Nampak minda. Tanya. Apa dia putih dah? Apa dah puas dah? Hayal jihad. View dia, nice view. Tak sangka dekat Malaysia ada view Gunung Ganang macam ni kan. Aku rasa puas hati gila boleh lari sambil layan sunset dekat sini. Biji tu nak gerak. Okay, dah nak tinggalkan dah. Janganlah ni musim tuai Kebun ni. Sebab tak ada lampu. Dah malam dah, motor tak ada lampu. Asam baikkan orang, baikkan negara. Tuai tadi 3 tambah 2 bagus. Hari pun dah nak gelap, so jom kita teruskan perjalanan ke Ulu Legong. Yeah. Dah semua ayam. Spek aku tak nampak. Spek aku, weh. Kita berada di Ulu Legong. Kami datang sini pun memang tak ramai orang sebab kami datang ni weekday, jadi suasana dia lebih tenang dan santai. Kalau rasa lapar time tengah mandi tu, jangan risau sebab kat sini ada kedai jual makanan ringan seperti Maggi dan lain-lain. Dekat kawasan ni pun ada penginapan dan homestay, jadi kita orang pun decide untuk bermalam dekat sini. Apa benda ni weh? Korang tahu tak, kolam air panas Ulu Legong ni bukan buatan manusia tau, tapi asli daripada alam semula jadi. Sebab itulah rasa dia lain. Memang rasa vibe-vibe natural macam tu. Kolam ni dia buka 24 jam. Jadi bila-bila masa pun boleh mandi. Aku masuk kehidupan kan. Apa masuk kehidupan? Maksudnya aku dapat jawapan. Kehidupan sebenar. Tak tahu je. Tak ada dapat mana. Dia sentuh-sentuh. Touch. Okay guys, sampai sini je vlog aku ke Kedah untuk kali ni. So korang jangan lupa subscribe, follow dan share untuk nantikan video aku akan datang. Bye bye.